Dalam kali ini aku nak ajar korang macam mana cara buat fridge magnet DIY sendiri saja. Pertama sekali kita design mengikut kreativiti masing-masing dan cetak menggunakan kertas yang berkualiti. Seterusnya kita ada pilihan sama ada glossy atau matte untuk pastikan gambar tadi dia bertahan lebih lama. Jangan lupa untuk laminate. Seterusnya dah siap tu kita boleh potong setiap satu design tu satu persatu, dan bucu tu kita boleh gunakan curve cutter untuk jadikan round kat bucu tu, tak adalah ditajam sikit. Kemudian dah siap tu kita masukkan dalam plastik individu satu-satu dan labelkan dia. Dah siap. Macam mana? Mudah saja kan. Korang ada idea tu boleh print sendiri. Oh, aku lupa pula, ada customer order, aku print dulu AW ni untuk aku pastikan nak hantar pada hari yang sama ni. Paling mudah order saja korang. Nak cari hadiah yang murah tapi mana fridge magnet memang pilihan paling tepat. Ada belajar satu, jangan lupa untuk like dan share.